Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Sekarang jam berapa? Pukul 9 Okey, pukul 9 tepat. Okey. Sekarang saya mula-mula suara dengar suara rekan dengar. Untuk mula saya kena ambil kehadiran dulu Afiq. Ya. Afiq ada menurut saya Aidil. Ya. Arsyad. Ya. Dylan. Ya. Dirian. Elvin. Anju. Saya. Ilian. Ya. Apa? Ya. Izwan. Kenan. Ya. Ya. Mula-mula tempat kantor kita cuci. Azwan. Satu minit. Apa yang kita nak ni, apa nak tandas nanti menggunakan tangan. Kita panggil. Kalau panggil dia akan pulang. Ada tangan dan buang. Tunggu dia masuk.
topik 3 ni sebab dekat topik 3 ni lah saya rasa sepanjang kita buat projek, saya rasa dekat topik 3 ni yang kita akan banyak. Dan walaupun dah kita buat last projek kan, tapi masih ada yang telefonnya sikit potong. Okay? Kalau saya pilih inilah sebab apa penting? Sebab kita dalam kita punya aplikasi ni, apa-apa idea dalam mechanical, kerja-kerja mechanical ni, dia mesti mengurangkan kos. Okay? Mesti sebab pertama mesti optimal. Mesti nak optimal. Okay? Kalau kita salah potong, apa jadi? Menyerah. Kita akan nanti ataupun untuk kita welding. Kalau kita dekat platform kan, salah welding, reject, kalau kita nak tunggu 1 hari, kadang-kadang 2 hari, 6 bulan kita potong balik element ataupun BP, memang ambil masa itu. Sebab inspection dia tak akan terus masa dulu. Dan inspection ni dia ada cycle, dia akan bergerak, dia tak akan pergi kat kita punya line sahaja. Dia akan kos. Banyak inspektor. So dalam dunia maintenance ni 70% pergi dekat maintenance. Kita punya duit. Contoh lagi, kamu ada duit allowance kan? RM1000. Mungkin lebih daripada tu untuk makan. Macam tu kalau dalam mechanical ni 70% itu untuk repair. Maksudnya kalau salah buat makin naik kos. Sedangkan kalau orang bisnes dia kalau dia buat bisnes untuk apa? Untung lah. Untung. Jadi untung tu kena banyak. Kalau kos repair banyak, untung jadi sikit. Itu konsep tu. Sebab tu shutdown 1 bulan. Kalau jadi 31 hari berapa juta rugi. Sebab apa? Sebab kita nak bayar kontraktor, kos tu. Sepatutnya 1 hari kita dapat berapa galen minyak kita boleh jual 1 hari ni. Maksudnya setiap kesalahan kecil tu dia akan tambah masa repair. Sebab tu daripada kita potong, kita kena repair. Daripada kita repair potong. Ingat tak? Bila saya bagi tahu bila kita nak potong, baik kita buat dulu. Baik. Selesai. Betul tak? Niat tak ni nak? Kita buat surah. Untuk apa? Supaya hari pasal tadi kita lari. Supaya apa? Just leave. Supaya masuk dia bengkok. Pasal dia untuk kita punya guide. Betul tak? So tadi lah kalau kita tutup mata ada tadi kan, kita ikut je. Macam kamu kita garis nak potong, ada tak guide kita dekat shear machine tu yang depan tadi? Kita pusing, dia makin depan. Kita setting 100, dia makin depan. Tu guide. Ini kita sebut guide. Pasal tu guide lah. Kalau kita tak buat satu longkang untuk mata ganjil masuk, memang kita tak boleh dapat. Ataupun cara dia tengok dia letak 2 plate, yang tu boleh. Tapi dia still kamu kena buat guide. Mesti kena buat guide. Mesti kena buat guide. Dan bila dah habis guide, apa kita buat? Kita dah potong sampai sini kan? Lepas tu kita buat apa lagi? Kita buat guide semula. Betul tak? Kita buat guide lagi kan? Sebab kita dah garis guna scraper, kita kena buat guide lagi. Kalau dah habis guide, kita buat lagi. So hari ni saya ajar kamu kaitan dengan. So, apa yang penting? Ada 3 objektif. Bila kita dapat guide tu, bila kita dapat guide, follow, dapat tak result kita yang kita nak? Dapat. Jadi cut cost,
kualiti dapat. Dua benda kita dapat. Kita dapat cut cost, kita tak ulang. Dan kamu dapat kualiti kamu apa? Makan. Kalau tak hilang, untung lah. Untung kalau hilang minyak, dia untung lah. Dia dapat production banyak. Dia tak ulang-ulang. Kalau kita makan kita baik, makan mungkin lah. So apa yang kita target daripada ni, kita akan cover sejak pertama ni sehingga sini saja. Sini. 1, 2, 3. Pertama, kamu akan kenal. Kita akan fokus dua dulu. Ni. Dua benda ni. 1, 2. Fokus apa? Fokus kat dua tu lah. 1, 2. File apa bahasa Melayu? Tuan? Ha? Okey, bukan file tu dia tak ada X. Okey, kita fokus 3 ni je. Tapi dalam 1, 2, 3, 4, 5, dalam 5 ni kita akan fokus 2 ni dulu yang pertama. Sejak pertama, 2 benda ni. Okey? Okey, saya nak tanya antara dua ni. Siapa yang bila sebelum dia masuk KM ni dia tak pernah ingat dia. Tak pernah try. Ataupun dia pernah tapi memang sangat jarang dengan kerja-kerja dia gaji. Jarang terus. Jarang. Jadi okey, ngam. Okey, so kedudukan kamu sesuai. Ada yang jarang, yang biasa. So kamu akan duduk dalam kumpulan. Maksudnya nanti saya akan bagi kamu, jadi di kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4. So kamu sesuai lah. So kamu duduk dengan yang pengalaman dengan yang kurang pengalaman. Apa kesannya? Kalau kita tak pandai, kita belajar dengan pengalaman. Bukan sebab kita tak, bukanlah maksudnya bila kita dengan orang pengalaman, bukanlah kita nak kata istilah kita ni tak pandai. Kita pandai perkara lain. Pengalaman tak sama, kan? Okay, yang terbaik kamu gabunglah. Okey, dah ni dah duduk sesuai, ni sesuai. Grup 1 6 ni, grup 2 5, grup 3, grup 4. So kita ada 4 grup. So 4 grup, 1 orang. Ini kita saya akan bagi sampel. Buka dalam mata. Ini adalah EXO bahasa Inggeris. Ini satu grup lah. Ini satu grup. Okey, jelas tak apa yang kita nak capai hari ini? Jelas. Satu, kamu kenal alat. Ada 2 alat. Yang kedua, kena identify, kena kenal pasti apa bentuk, apa size, lepas tu jenis mata, semua dalam yang ni. Okey. Selanjutnya kita akan cover ni dulu. 1, 2. So dalam ni, dalam topik ni kita ada 9. 9. Ingat beza hand cutting tool dengan power cutting tool. Apa beza? Hand bila tanam. Mengurangkan usia, Kalau drill kan? mengurang friksi. Aisyah? Ha? Apa? Tool dengan power tool. Ha. Lagi?
Ya, Din. Okey, kamu ingat tu dia punya in dia power tu. Power tu dari mana? Bukan dari mesin. Elektrik. Maksud dia ada sumber lain. Pakai dah bateri terus power tu. Ingat tu dia. Kalau itu tak ada terus. Walaupun drill kan tetap guna tangan, tapi bateri bukan itu. Walaupun yang guna tangan. Ada bateri, apa lagi? Ada tak kamu tengok drill guna angin? Itu pun power tool. Asalkan kuasa guna tu bukan daripada kita, power tool terus. Kalau masih kita, kamu sempat tak guna drill yang kayu, guna tangan? Itu handphone. Ada bateri kah solar tak kisahlah, kecuali tangan terus power tool. Ingat tu ingat tu. Ini ada campur tengok. Ada campur power tool. Kan, tapi dia masih dalam statik. Kita akan pergi pada basic, lepas tu sampai advance. Kita akan pergi basic dulu. Okay, basic. Kamu ingat betul-betul basic maksudnya benda yang paling simple je lah. Kamu tengok, kamu boleh fikir. Bila kita tengok, kamu di kata apa kamu belajar? Ada belajar kemahiran di kata 4. Ada belajar ni. Ada belajar pakai tool lah. Tapi dia ada ajar sama tajuk ni. Sampai macam ni. Maksudnya kamu tingkatan 4 tu, tapi tingkatan puasa dia semua orang. Ada tak ada. Maksudnya tingkatan 4 tu tak ada ni. Semua sama. Kamu kata 3 je lah. Kata 3 je lah. Maksudnya semua orang ada. Tuan? Ada ajar teknik semua. Maksudnya teknik ni buat dua orang. Tak ada lah. Tapi kamu guna buat pegang kayu lah. Buat projek tu ada. Tapi ada belajar lah. Belajar pasal penggunaan dia aja. Sama sekali. Okay. So ada yang kena, ada tak? Okay. Mula kita kena tahu fungsi. Fungsi ni yang paling ringkas dalam soalan. Maksudnya kalau ditanya, apa clue dia? Clue kalau kita ditanya apa guna grinding? Ini yang clue. Tapi biasa orang guna grinding ni potong apa? Kayu. Pipe. Betul tak? Walaupun pipe, kita ada pipe cutter. Tahu pipe cutter macam dia main pusing. Itu logam kalau pipe PVC. Dia macam gunting tu ke? Gunting kan. Dia macam yang buat pinang punya. Nah, tengok kan? Itu pipe cutter. Macam ni. Tapi saya guna ni juga. Tapi kalau guna pipe cutter tu biasanya kamu akan tengok orang guna dekat ni. Yang pipe elektrik. Kalau pipe air, dia akan guna ni. Sebab pipe air cepat. Kalau pipe ni tipis, memang guna tu lah. Dia cepat. Okay, pertama kita tengok bahagian exo. So ada berapa bahagian exo? Ingat ada 4. Tak ada lebih daripada ni. Okay. Satu, frame. Ni dia sebut frame. Ni frame ni. Ni je. Maksud ni lah sepatutnya. Bila sampai di sini, bukanlah maksud kuning ni kita. Okay.
Handle maksudnya bahagian ni sahaja. Contohlah frame besar, tiba-tiba handle kat belakang. Itu handle tempat kita pegang. Okay, boleh jadi handle dia bentuk lain. Bentuk macam. Okay. Frame. Okay, kamu tengok dulu. Lepas tu kamu buka mata. Asingkan mata, dah buka. Okay. Kemudian nak belaras. Lepas tu blend. So ada 4. Okey, seterusnya jenis bingkai. So bingkai biasa kamu guna. Ada tak yang dapat adjustable? Ni tengok ni. Nampak tak atas ni? Ini. Adjustable maksudnya boleh memegang mata gergaji yang lain. Dah pernah dapat yang pendek dah, kecil dah. Yang kecil ni. Untuk mencompang kamu dapat mata. Bertompat baik. Lagi lain. Kau nak try. Di luar nak. Yang ni. Okay, bawa pergi depan ya. Ini ya. Ini simple baru. Kamu guna untuk projek kan? Ya. Yang mungkin kecelakaan. Okey. Ini nak. Ni. Ini pun kita tengok Ini frame. Kan? Frame tu apa? Frame tu yang pegang. Pegang kita punya mata. So betul. Ada nak ini belaras. Sama tak? Sama. Lepas tu ada blade. Blade memang banyak saiz lah. Tapi yang biasa kita guna ni standard size kan. Ini memang standard size. Apa maksud standard size? Maksud standard size macam kita beli tayar motor. Dan mula-mula lagi kelas saya beritahu tayar motor standard berapa? 17. Kalau beli memang 17. Lepas tu kamu modify lah 18. Kan? Macam kereta. Kereta kalau standard kita sedang berapa? Beza, Motor Saga, standard size 19. itu benar meter 20. 15. Ingat 15. Tengok dekat mana size? Ketayar. Tengok dekat saya. Okey. Saya bulat. Ini bulat relax. Maksud saya nak bagi tahu kamu maksud standard 15 dalam 225 dalam 50. Saya nak bagi tahu kamu mata. Contoh soalan. Sekarang ni panjang ni 1 kaki setengah. 1 kaki setengah maksudnya 16 inci ataupun 18 inci. Okey. Ada tak? Ada tak mata tiba-tiba kamu tak 19 inci setengah? Ada tak? Ada. Macam soalan kamu pergi kedai, kamu tanya kos ada ke? 15 kan? Tak kos saya mau pakai 15.7 kan? Tak ada lah. Maksudnya dia bukan yang indah. Sama. Itu maksud standard. Maksud standard semua sama. Kamu pergi beli barang kan? Pergi kat co-op, dia punya tiket. Dapat dalam pas standard. Tak ada murah. Ada tak jadi pada kamu cakap ada biru kan? Ada lah sebab tak standard semua orang sama kan? Itu maksud standard. Standard pelajar. Kalau standard pelajar, ada tak rambut? Ada standard tak rambut? Kemas. Pendek lah kemas. Betul kan? Itu standard. Kecuali kamu pergi yang universiti swasta,
macam slide lah. Tapi standard ada tak? Ada. Kan kalau pergi interview, perlu tak kita tanya orang pakai baju apa? Sebab ada standard kan baju kan, interview kan. Itu maksud standard. Maksud dia, benda tu memang common. Memang kita punya praktis diamalkan di seluruh mana-mana tempat di seluruh dunia. Okay. Lepas tu dalam ni, okay, dalam kita punya cutting tool ni, okay, macam mana Sir tahu ada dua? Sir macam mana? Sir cakap ni dalam pembenci tak ada 19, tak ada untuk. Sebab kita punya rujukan standard ni, saya jumpa yang penulis dia Cutting Tool Handbook Robert, nama penulis dia Robert Henry, kata Cutting Tool Handbook. Maksud dia dah dibukukan apakah standard dalam cutting tool. Dalam welding apa standard? Kita guna standard siapa? Ada kamu dengar ni? Asmi dah dengar? Ada. Dah dengar kan? Ada. So kita pakai ni tak welding? Kita pakai Ya. ni. Ya. Mana ada kita pakai standard tu? Tak ada kan? Ada. So ni ada tak standard? Ada. Handbook cutting handbook, cutting tool handbook tu Henry, yang Robert Henry buat tu macam ni lah. Ni siapa buat ni? Amerika buat. So kita ikut dia orang. Dalam welding kita ikut Amerika. Tapi ada standard British, ada standard Jepun. Tapi kita pakai Amerika. Mana lagi better? Dia tak ada. Sebab kalau macam kita kan, Malaysia ada undang-undang, Singapura pun ada undang-undang, dia ikut negara-negara. Kita boleh pilih lah kita nak guna British. Dia ikut pada projek. Kalau projek tu dekat British, dia orang nak pakai dia orang punya. Tapi sebenarnya dalam tu undang-undang keselamatan mesti sama. Kalau tinggi welding 3 mm sama je. Tak ada dia di bandar. Sebab dia sama. Cuma dia buat baru, company baru. Dia buat British punya style. Okay. Abad ni ngatok pergi cuci muka dulu. Cuci muka dulu. Apa ngatok cuci muka? Cuci muka. Kamu tidur pukul berapa malam? 12. Malam kamu ada kamu yang tak? Satu hari. Okey. Sekejap ah. Sekejap dan kamu pun ni dulu. Buat ni dulu. Buat ni sikit dalam masa 30 saat. Buat macam ni. Kalau boleh dicit kawan pulang. Okey, sekejap lah. Okey. Ada soalan setakat ni? Sebelum kita pergi ni. Ada soalan? Pakai standard ataupun semua ada pada topik. Kamu nak tanya pengalaman kamu masa kamu sepanjang kamu potong besi, apa kamu nak share? Apa yang paling susah? Sebab nak dengar. Yang paling susah. Sangat satu potong apa yang paling susah? Masa kamu potong kah? Masa kamu garis kah? Masa potong saya buat file tu. Saya dah buat lurus tu kan.
dia bengkok disebabkan ni dan Tidak. Yang ni. ya. Dia betul tak? Ya. Habis tu nak fix balik tu nak suruh dia lurus. Sangat susah. Okey, itu apa? Lagi soalan lagi. Yang paling susah rasa Baida macam pengalaman kamu yang kamu rasa masa potong lah, saya rasa masa potong apa? Yang kamu rasa kamu dah plan lah tapi dia tiba-tiba tak ikut guide. Apa sebab yang kamu boleh share? Asik? Yang okey, macam mana skill kamu beli sendiri kan? Tak, handle semua beli sendiri kan? Jadi yang kamu susah, kamu kan dia punya style dia akan buat satu plate, dia akan buat satu plate, lepas tu dia akan ikut guide, betul kan? Tapi kamu dapat tak yang kamu nak? Ataupun ada tak difficulty masa kamu buat ni tak guide ni kamu buat dulu guide. Berapa mm kamu biasa ambil? Kalau kita nak 70, kamu ambil berapa? 71, 72, 73? 32. Ada ambil 71? Cepat. Dah? Dina? 72 berapa? Aisyah? 72? Contoh yang ni 72. Ni 71. Ni 72. Okey. 72 kita potong sebab mata kita dah belah tu. Ya. Tahu bilang. 71 pergi 70 ni lah. Sebab mai. Betul tak? Boleh adjust. Kalau kamu dekat, contohnya kamu dah ambil 71. Ada tak possibility dia nak makan 72? Ada. Kan? Ada, mesti ada. Kalau sebenarnya bila kamu potong, bila kamu dah nampak sini tu, sebenarnya boleh adjust. Kamu memang kena main sikit. Waktu kamu potong tu memang dia macam kamu berpeja ke lawan arah sikit supaya dia macam dia akan jadi macam ni sikit lah. Jadi kan, betul ada macam ni sikit. Tapi boleh. Sebab ni boleh bend. Sebab ni kan boleh bending. Dia ni kan lembut. Boleh lah, boleh kena. Tapi lepas tu dia akan okey. Sebab tu kalau boleh lunak tu buat dah sepanjang yang boleh. Sepanjang yang boleh. Okey, kita sambung dulu. Boleh semua? Boleh. Okey, sekarang ni kita ada dua. Satu adjustable macam ni. Tengok, ada dua. Yang ni one. Ni maksud dia 3 side. Ni saya standard 18, lepas tu boleh pendek lagi. Boleh pendek lagi. Kalau macam ni permanent lah. Permanent. Okey. Dia boleh guna 18 saja. Okey, seterusnya. Bulu ataupun kita sebut ini adalah banyak jenis. Okey. So sekarang ni tengok. Ni satu jenis. Tapi semua sama aja. Apa tujuannya? Untuk kita pegang. Okey. Berapa rupa bentuk EXO boleh kita bagi untuk kita bikin. Okey, yang ni mungkin saya jarang nampak. Ada, tapi kalau ada pun saya rasa kita tak guna yang itu lah. Kita akan guna yang ini. Sebab tu bukan kita nak memotong. Okey. Lepas tu C dan pelaras. Untuk apa nak pelaras? Untuk ketegangan boleh menyebabkan
Exo tahan lama. Exo ni dia patah jika yang kendor. Ada dua keadaan yang patah. Satu terlalu kendor, satu lagi terlalu ketat. Bila terlalu ketat, kamu tak bagi dia laluan untuk bend sekiranya kamu kan tengah pressure kan, kita bagi dia tekanan tu tak? Bila dia bagi tekanan, dia punya bending position tu yang menyebabkan dia tak patah. Maksudnya kan dia akan ada berat sikit kan. Kalau dia terlalu ketat, maksudnya kamu tak bagi dia ruang untuk bend. Dia tak ada limit patah. Ataupun terlalu longgar. Kalau terlalu longgar, kamu tak dapat. So sama ada terlalu kendor ataupun terlalu ketat. Kalau kendor memang dia akan jadi slip. Terlalu slip lah. Nampak tak ni? Depan ni. Nampak tak ni? Ya, nampak. Salah satu faktor juga, kalau kita cul setting, okay, kita akan dapat satu pengalaman. Contoh, kamu jadi cemat, guna barang cemat, tapi patah juga. Apa sebab? Kamu guna cemat, kamu jadi guna barang, okey, kita akan quality. Kamu akan sampai kat satu tempat, kamu kena malas sikit, betul tak? Bila kamu dah pakai betul-betul masih juga tak quality. Dah sampai kamu kena upgrade sikit. Macam kamu guna phone lah, guna betul-betul tapi lag juga. Kamu kena upgrade. Itulah sebenarnya level quality. Maksudnya kamu as a user, kamu dah sampai dah standard, kamu dah buat betul-betul tapi masih patah, quality benda tu kena upgrade lagi lah. Okay, seterusnya. Okay. Yang ni adalah berkaitan dengan material, berkaitan dengan bahan yang digunakan untuk kekerasan Exo adalah di keseluruhan badannya, tetapi bagi mata, gaji lentur, gigi sahaja yang dikeraskan. Mata, gaji, gigi jarang patah dan boleh digunakan untuk memotong bahagian yang sukar dipotong. Yang tu kalau ubah bend sikit dia patah, betul tak? Kalau kamu beli Lennox, kamu pernah guna Lennox? Putih tu ada. Pernah. Berapa lama? Satu projek kan? Dua kali projek, boleh tahan. Lennox tu itu brand worldwide. Dia memang ada kat mana-mana negara. Lennox dia ada banyak brand lah, tapi Lennox tu dia dalam yang ada kat seluruh dunia ni ada Lennox. Dia bukan dia brand daripada Malaysia. Dia memang international brand. So Lennox ni dia lembut, dia boleh bend tapi area mata dia keras. Kita akan tengok boleh ya. Yes. Kekerasan Exo secara keseluruhan. Ni jenis apa ni? Bila mata keras dibuat dari dulu dalam high speed steel. Contohnya ada tak mesin tebih tu? Exo. Itu tak ada bengkok patah. Tapi keras. Dia untuk lurus untuk high speed. Yang bawah ada kan? Panjang dia panjang satu, panjang ni dalam 2 kaki. Maksud 2 kaki dekat 25 inci. Okey. Satu RM80. Dekat SK lah, SK. Satu RM80. Satu RM80. Ada lah kaki situ lebih. Kaki 100. Kau beli satu. Okey. Lepas tu yang keras pada bahagian mata boleh lentur. Yang boleh lentur, yang paling lembut sekali Exo dia bukan bentuk ni. Dia nipis lagi. Okey, macam ni. Contoh kan. Sekarang Exo kita macam ni kan. Macam ni kan. Exo dia lagi nipis macam ni. Nipis ni je.
tengok, ada tak kamu tengok vertical machine yang orang guna untuk potong-potong? Dia akan potong kayu, ada bentuk-bentuk paling gerak kan? Itu nipis, mata dia nipis. Sebab dia boleh buat bentuknya. Ataupun gergaji pun ada, ataupun ni power tool. Kita boleh gerak-gerak je lah, dia potong kayu, dia akan gerak macam ni kan? Mata dia kecil. Mata dia kecil. Kecil sikit. Bila dia besar, dia akan bersifat keras lah. Okay, size. Kita pergi pada size. Ini jarak gigi maksudnya. Nanti dia akan tunjuk. Okay, panjang EXO adalah antara 255 mm sehingga 300 mm. Yang ini standard, dia sebut standard. Jadual di bawah menunjukkan kesesuaian dan jarak gigi gergaji untuk memotong bahan-bahan. Jarak gigi bermaksud, kita tengok jarak gigi bermaksud bila kamu nampak ni, kamu dah buka kan, kamu dah buka mata. Jadi kita nak tengok. Okay. Ni kita ada contoh lah. Sebabkan mata tu mata yang dah kita dah pernah guna. Okay, nampak dah depan ni? Ada tak nombor? 24T. Nampak? Okay, bila kamu beli, kamu akan jumpa nombor antara ni. Setiap 1 inci, setiap 1 inci ni, 1 inci ni ada 12 gigi. VS 1 inci 12T, 1 inci 18T, 1 inci 24T. Maksudnya gigi makin banyak kan, makin jauh kan, macam nak jarak gigi. Jarak gigi. Ya, 1 inci. Ya, gigi macam ni. Oh. Lepas tu kalau 24 bagi kecil. Makin kecil. Dia makin kecil, itu maksud. Itu maksud kalau kita tengok belakang ni. Kalau makan 10 inci, 10 inci lah. 10 inci ni. 10 inci, setengah inci, ni. Terbalik gigi ni, setengah inci. 24T tu 24 gigi setiap 1 inci, 24 gigi yang tajam. Bukan. Maksudnya ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap 1 inci 7 gigi. Kalau gaji kayu besar kan? Besar kan? 1 inci berapa aja? Ada yang 10 kan? Maksudnya makin kasar. Jadi makin halus untuk makin keras. Makin keras saja makin halus. Ada yang makin keras. Faham? Faham tak kamu sekarang ni? Faham? Okey. Cuci muka tak? Kelau. Kelau cuci muka. Jangan tok cuci muka. Kalau dah tak nampak, cara kita kira. Kita letak 1 inci. 1 inci kita letak pembaris 1 inci. Atau kamu kira mata. Penting tak tahu mata? Penting. Tapi kalau lah dari daripada 18 ke 24 ni terlalu sedikit lah. Okey. Yang ni penting juga. Okey, ini penting terutamanya kalau kamu nampak betul-betul dekat mata tu. Kamu tengok betul dekat mata tu. Kalau kamu beli baru, kamu akan nampak mata tu kan di gigi kan? Dia macam ni, betul tak? Ya. Pasal tak? Kalau dia betul-betul baru, kalau dah lama dia akan masuk sikit. Dia jadi lurus. Okey, apa tujuan? Tengok berserang ikan tujuan supaya tidak tersepit. Satu, kamu ingat ni? Sampai bila-bila, kamu ingat ni? Satu, untuk tak sepit. Yang kedua, memberi tegusan kepada serbuk logam atau data-data ni type C lah. Apa dia buat? Kalau kita masuk dalam apa buat gergaji? Bukan gergaji. Apa berus buat berus? Kan berus jadi kan? Dia masukkan gigi. Dia buat macam mana?
Dia macam ni kan? Masa tu sama fungsi. Ambil dia potong, dia akan buang dalam. Ada tak yang keluar? Yang kita tiup tu sebelum kita bawa skipping kan? Yang tu. Itulah salah satu fungsi itu. Yang kedua dia buat ruang. Kalau lurus dia akan laluan untuk dia buat macam ni supaya ada ruang gerakan tu. Gerakan kita potong. Kadang-kadang ada tak kita sekat? Itu belum. Dia belum ada ruang yang betul. Jadi kita dah run okey, dia dah terbentuk ruang, dia tak akan lekat. Itu salah satu lah. Ada dua sebab. Satu tersepit, satu untuk buang betul lah. Kamu ingat tu Dan ada satu lagi yang penting. Apa tujuan? Okey, kalau kamu tengok, saya pernah tengok orang asal hantar gaji kayu. Mungkin dekat kampung ada. Apa dia buat? Okey, ni kan dia akan buat macam ni tu, dia akan tajamkan sikit tepi ni. Saya pernah tengok satu Thailand. Dia kerja memang dia buat rumah kampung dan dia tera untuk asam mata. Asam mata kamu bayang. Mata ni taklah. Mata ni kita beli mata gaji. Gaji kayu kan besar kan? Betul tak? Yang kayu besar. Mata dia kat sini betul tak? Kamu pasal tak sini ada macam butek sikit tajam. Okey, dia akan asam situ guna tiket apa je? Tiket kecil daripada jari ni. Yang macam ratus tu. Tiket segitiga kan? Tiket dia segitiga. Dia akan buat scroll. Sampailah ni rosak mata. Dia akan tukar. Sebab dia memang kerja tukar. Dia tak akan kerja kerap-kerap. Macam dia hantar lagi itu. Dan dia akan dibukakan sikit. Dia akan bukakan ni sikit. Jadi antara kelebihan dia juga, dia membantu untuk kita punya potongan tu lebih kuat. Dia tak terlalu besar. Tapi kalau saya hantar gaji kayu, lepas dia dah asap, saya akan tengok bukaan ni akan jadi lagi terbuka. Buka dan mata ni, setiap mata ni dia akan putih dan tajam macam pisau. Memang tajam lah. Okey, kamu ingat 3 benda. Okey, tambahan 1, dia akan buka sikit. Bukanlah untuk tak sempit, tapi dia lebih macam kita kata potongan. Okey. Okey, sekarang cara pasang. Ingat tak clue dia apa? Mata dia ada apa? Mata. Apa mata? Kedudukan ni. Kedudukan ni. Betul tak? Dia pergi mana? Pergi bahan kerja, ingat. Pergi kat tempat kita nak potong. Kita nak potong sini kan? Kalau kamu buat terbalik apa jadi? Tentu cuba. Pernah cuba. Siapa pernah saya tukar? Tengok tukar. Jadi benar. Makan tak? Gimana rasa dia? Lambat. Habis. Makan. Relax. Yang yang sasar. Semua ada tolak lagi. Pakai dekat dekat. Kamu bayangkan mata ni apa fungsi ni? Ni yang belah besi tu kan? Dia langgar, dia belah. Tapi kalau kamu potong sebelah ni, sama macam kita sikit. Betul tak? Dia ada potong sikit sebab dia tajam, sebab kita pressure. Tapi tak macam dia bertemu ni lah. Kalau mata tu bertemu dengan bahan, betul. Kan? Ya, jadi dia pernah. Siapa pernah kena? Siapa pernah kena? Pasal kamu kena ingat tu sampai bila-bila. Maksudnya sampai kamu habis KKM ni, kamu ingat mata ni jual. Nanti kamu nak kerja, kamu nak ambil rumah, kamu ingat mata kat depan. Okey, mata kat mana? Depan. Okey, cara pegang.
Okey, sekarang kita dah pergi kat cara pegang. Okey, mula cara pasang dulu. Pasang mata. Bila pasang mata, tengok. Okey. Jadi satu lagi skill. Sekarang kita pasang. Menunjukkan mata dah betul berlipat. Okey, cara kunci. Macam mana cara kunci? Okey, cara kunci macam ni. Okey, tengok ah. Tengok ni ya. Ni contoh yang ringkas. Bila kita tutup, ada tak kita nak tekan? Ada bunyi tak? Tak. Maksudnya ujung ni dia bertemu. Betul tak? Ada macam bentuk petak ni. Bentuk ni badan, satu ni petak. Dia temu sini kan? Betul? Ini buat. Semua nak. Ingat kan? Semua nak petak, nak tutup, nak bodi, nak kereta api. Apa kamu nak sebut? Nak apa? Terbang. Nak bed, nak kapal terbang. Kamu ingat kan? Kapal terbang. Bila kita buka, kena ni. Sama tak kena tu? Sama. Betul tak? Kena bahan ni, mula-mula. Kena ni tak? Kena. Okey. Kena tu yang pertama first mesti kena. Bila dah kena, bapa banyak mau pusing. Sampai ketat. Okey, yang pertama, kaedah pertama, sampai kita punya kekuatan boleh pergi first. Kalau kita tak guna sepatah, macam kita kunci pipe. Ada tak kita rasa first kena tak? Lepas tu kita pusing sikit. Betul tak? Macam tu. Kenapa kita pusing sikit? Mula-mula bila pipe kita kunci, pengunci tu kena pada getah. Dalam pada getah kan? Kena getah. Getah tu yang akan blok. Okey, bila kena pada getah, dia akan blok air. Kita pusing sikit supaya ada tekanan sikit. Betul tak? Untuk kempit lagi kuat sikit daripada tu, kita tak akan pusing sampai 2 kali. Kalau kita pusing 2 kali apa jadi? Patah. Okey. Tapi ni katalah dia tak patah. Tapi kamu pusing lebih. Apa jadi? Terlalu kita patah. Patah masa ni sebab tak ada tak ada bed, dia tak ada free. Ya, okey, dia tak ada bed, dia tak ada free, macam rantai. Ketat betul. Tak ada ruang untuk dia bergerak. Kamu tak bagi pun dia game. Okey, apa yang kamu buat bila kamu pasang, sentuh, pusing sikit. Tengok, pusing. Okey, kalau kekuatan saya tak dapat dah ni, tak dapat. Okey, contoh ada kedudukan di bengkok. Maksudnya mau ketat lagi. Kita dah kunci saya dapat tapi mati. Tukar kan? Either kamu guna tukar untuk ketuk depan ni ataupun guna belayar. Pusingkan sikit. Sikit je. Lepas tu kamu tak boleh rasa macam dah habis betul-betul habis ketat ni betul-betul. Boleh jadi patah. Patah dia berapa persen? 90% patah. Bukan yang kita potong macam ni. Betul kan? Kamu potong macam ni, memang letak buang berat ke depan. Betul tak? Memang kita potong. Memang dia akan apa? Yang tu dah kunci. Semua nak. Sama juga. Apa? Common lah. Common apa kita kunci? Yang paling common. Nak tiup air. Nak ni. Untuk tiup kereta air. Boleh kuat. Kalau kuat, tiup lama, yang break. Belum kuat tak? Kalau yang plastik tu kan? Sentuh, pusing, sampai dia tak berujung. Itu semua skill yang saya pernah dekat satu tempat dekat Petronas Batu Timah. Hujan lebat, dia tak pandai buat air. Dia tak pandai cuci semua. Ini betul lah, hujan lebat. Dia tak. Laki motosikal.
Tali batu dia macam So dia tak pandai. So walaupun sekecil-kecil ilmu tu penting, walaupun kecil banget dia. Kita partai yang tak boleh implement. Kalau untuk menang apa yang walaupun sekecil-kecil ilmu. Okey? Boleh? Boleh dah. Sampai semua ada motosikal kan? Motosikal ada yang ada kereta. Kena ingat tu lah. Okey, dulu. Kemudian kita settle lah, cara pasang settle, cara kunci settle, cara potong. Cara potong. Apa cara potong? Okey. Tinggi tadi. Tengok kedudukan dia. Betul tak tadi? Ini bahan. Salah. Maksudnya kita ada meja, lepas kita duduk ni. Sengaja lah, sengaja. Sebab kita semua Bible. So kita duduk ni supaya orang masih nampak kita kerja. Boleh? Apa yang berlaku? Siapa potong pernah? Pelelah. Sebab kita punya body position telah kan. Okay. Lepas tu yang kedua, tengok ni. Ni antara guide lah. Antara dalam handbook tu kita letak tangan dulu, belum guna kan. Betul tak? Ini antara guide. Tapi kita ada skill. Apa kita buat dulu? Lepas kita buat sekarang. Kita buat measuring, kita subscribe. Kita buat apa? Kita buat kan? Kita buat satu, dua. Kita tarik. Kita tarik ke belakang sebab apa? Kalau kita tolak ke depan, memang dah tengah memotong keras kan? So kita buat lubang, kita tarik ke belakang dulu. Betul tak? Okey, tarik. Dah dapat bentuk. Kita ni, tengok kedudukan ni. Macam ni. Divisi, divisi. Buat dulu. Sebab masih ada, nanti kamu nak finish. Okey, biar lambat asal Cepat. Diam. Biar lambat asal. Kalau masuk biar lambat bukan asal lambat. Biar lambat asal cepat. Diam. Biar lambat asal cepat. Satu terakhir. Biar lambat asal cepat. Biar lambat asalkan berkualiti. Ini style kita punya masalah. Okey, pasal ni biar tak bersih. Bersih kalau cepat. Masuk dalam tangki kan. Tangki. Belum test gas lagi. Ada gas dalam. Terus masuk ke infus. Tak boleh test saja. Ada sayap kan kak? Saya mandi sama. 2 minit dah. Gas. Gas. 2 minit. Buka. 2 minit keluar. Buka dah rasa ada sayap. Keluar boleh. 2 minit gas. Ini pasal tak kamu kalau dalam tandas bukan tandas longkang jalan kan, yang tak pernah buka langsung, tiba kalau lah kamu kena cium bau tu, bau stres tu, itu stres. Itu gas terhasil daripada dia bukan anu bau longkang sebab apa benda, tapi dia gas yang terkurang. Dia dah tak jadi oksigen sebab oksigen dah tak ada dalam tu. Tak ada oksigen. Oksigen ni macam ni sekarang ni. Kamu boleh hidup kan, dan kamu boleh bernafas, kamu boleh rasa. Tak ada rasa, tak pingsan rasa. Tiba-tiba kalau tak ada ni, kamu rasa tak selesa. Itu oksigen tak ada. S2S tu bukan oksigen terus. Dia bukan oksigen. Kamu sedut terus. Terus kamu rasa. Saya ada 6 sen. Okay? Okay, balik. Tengok kan? Itu untuk tegakkan mata. Itu kan kita betul. Okay? Tapi S2S tu betul kan? Memang ada case kita dekat kita punya motor. 4 tahun lepas. Saya rasa 4 tahun lepas. Okay? Belum buat. Dia bukan belum gas test. Orang dah balik.
tapi ada tinggal sampah. Bila orang dah balik, kita dah declare, okey, gas boleh release. Gas dah release. Maksud bila gas release, berikat balik tak merah putih tu, dia ada tutup lah. So kalau orang tengok, dia orang faham. Dia pergilah terus masuk dalam tangki. Dia pergi ambil sampah tu je. Apa sampah dia ambil? Kata naik. Apa kata naik? Kain yang kecil tu, kain selipas tu, atas meja tu, kata naik. Dia ambil tu kan? Tak keluar ni. Itu kawan tu, mana ada ni. Kawan masuk, sama juga. Sedar dia ke? Sama-sama ni. Sama ada saya apa kata? Tapi tu orang mati lah. Yang mati Tak, yang kedua. Sebab dia terus masuk, dia tengok jatuh, dia terus masuk ambil. Yang kedua tu yang selamat, yang hidup. Dia maksud dia punya takdir belum lah. Dia tapi dia hidup. Yang tolong tu mati. Macam kes dekat hospital lah, yang tolong mati. Yang tutup kan yang tolong tu orang hidung tu. Dia yang mati. Dia ada tolong orang, dia last terjun. Dia tolong orang hidup. Keluar. Dia mati. Tapi dia lompat juga. Tapi dia pergi hospital, terlalu banyak asap dalam tempat. Dah tak ada tempat lah. Maksudnya dia buat bernafas tu semua kena asap, tak ada oksigen. Mati lah, dia tinggal di situ. Kawan saya lah sama main besar. Dia nak kecil. Gas, maksudnya bayar. Okay, boleh? Boleh. Atas sudah terang? Sekarang kita ada kedudukan. Kedudukan pertama adalah kedudukan lurak. Okay. Bila dapat lurak, barulah start potong. Kita akan potong dulu macam ni. Untuk kita kekal dalam kedudukan lurak, maka kedudukan graviti kita macam ni, betul tak? Betul. Janganlah terlalu macam ni. So adalah turun sikit. Jangan terlalu lurus. Bila terlalu lurus, kemungkinan untuk kita bergerak tinggi. Bila kita sengit, kedudukan yang condong ni kekalkan kita dalam guide. Betul tak? Dia akan kekalkan kita. Kita memang potong atas ni, tapi yang bawah ni dia tahan guide. So kita akan potong, tapi bawah ni yang bawah ikut guide. So jangan kamu potong lurus. Kalau kamu potong lurus, kemungkinan kalau kamu potong lurus, guide kamu buat panjang, kan? Takkan buat panjang, kan? Kalau kamu potong lurus, belakang ni tak pegang, kan? Dia pegang, depan ni potong. Tapi belakang ni, dia akan dalam guide. Jadi, dia tak akan mingkuk. Iwan mula-mula potong. So, tiba-tiba potong besi orang lain. Sebab dia tak dalam guide. Tapi sekarang tengok dia potong lurus. Sebab ada guide. Betul tak? Sebab ada guide ni. Potong ni. Tak potong. Tak putus. Sebab mula-mula sekali. Mula-mula bila awak? Tahun bila? Tahun bila? Tahun bila? Tahun 9. Tahun bila? Bulan 9. Mula sekali dia dekat masa kita bulan-bulan dia, betul depan ni Nina, Aisyah, Waidah kan yang Waidah tu mula. Tapi sekarang lepas dia saya rasa dalam 2-3 kali saya ajar tu saya rasa dah lurus. Dia dah potong kan dia berhilang. Mungkin nak jadi meeting lah. Sebab guys, okay, boleh faham? Okay, ingat tak kedudukan macam ni. Habis kan? Buat lagi. Habis kan? Buat lagi. Jangan buat macam ni. Kamu akan ada possibility untuk aku dan tepi kita. Okay. Apa pantang larang kalau kita buat kerja ni? Pantang larang ni. Jangan letak impan kat dada. Kau letak impan kat dada. Buat hidung kan.
video. Pakai pantau ya, ada video. Okey. Yang tu sofa faham tak? Faham tak? Bengkai, jadi sebentar cakap pakai. Okey, ni yang saya dah beritahu tadi. Mula potong perlahan. Ya. Bila ada tanda, lakukan sorongan yang panjang dan tetap. So pastikan position kalau bentang tambah ya. Okey, kalau bentang tambah. Lepas tu potong kelajuan dia. Ini tetap memang tak boleh laju lah. Tak boleh laju. Dia akan boleh. Dia kadar yang sesuai. Dia tak tetap 40 minit mesti 40 kali. Macam yang mengatakan kan 40 kali kita telah. Bukan. Tak ada. Tidak ada gunanya tak ada. Okey? So, saya potong sikit je kan saya 40 kan. Tapi dah habis. Ni tak ada tetap tak boleh tetap. Maksudnya saya dah feel dulu aja pasal saya akan Dia bagus. nanti kamu jangan kuliah. Ya. Okey, masa memotong tekan dan tolak bingkai. Maksudnya apa? Kita letak satu kanan ke bawah lah. Betul tak? Bukan kamu naik atas. Okey. Cara untuk memotong benda kerja berlainan bentuk menggunakan gaji besi. Ni tengok semua mata di sini ya. Jadi dia bagi contoh lah. Kita akan buat contoh kat bawah. Okey, dia bagi contoh kedudukan. Ni kedudukan nak tahan Okey, penjagaan mata. Pilih mata gergaji yang jarak giginya sesuai untuk logam tertentu. Lepas tu pasangkan mata gergaji dengan arah yang betul. Pergi arah kita punya mata jauh. Betul? Lepas tu yang dipotong adalah dipegang pada ragum dengan kuat. Okey, ada satu lagi. Kita cerita pasal lagi. Pasal tak kalau ada orang potong mana bunyi? Okey. Sebab apa? Boleh. Sen? Bunyi. Sebab apa kamu fikir? Bisikan. Bisikan. Gesekan. Fik? Berapa bunyi? Sebab bisik itu sakit. Boleh. Okey. Tengok ni. Saya bagi contoh. Bukan. Ni. Tengok ni. Saya bagi contoh Kamu betul tak tahu? Kalau kamu tak tahu saya beritahu dia rahsia. Okey? Kamu tak tahu Tengok. Ni jauh. Tak. Kalau dekat dia bunyi tak? Kalau jauh sikit. Maka kita potong. Supaya apa? Apa maksudnya? Ni. Sebab dia ketat. Faiz kita dengan besi kita potong sini. Lepas tu kita letak besi macam ni. Sepatutnya kita turunkan besi tu dekat. Ya. Saya akan pasang contoh Afiq. Sebab dia akan bergegar. Dia dengar lagu. Tapi dia bunyi juga. Betul kan? Dia tak dengar. Bunyi tu ni. Kalau kamu kan kita potong sikit kan. So benarkan daripada Faiz tu dekat dalam 2 inci kan. Janganlah terlalu jauh. Sikit dah saya mau pegang sikit saya jimat. Dia akan bunyi. Bila kamu potong, dia akan bunyi. Pasal dia kamu rendah sikit lah. Kalau sampai tak ada bunyi, paling bagus kamu tekan betul. Paling bagus. Okey? Faham? Itu bunyi. Okey, kita tekankan mata adalah sesuai. Okey, ini tak boleh terlalu ketat, tak boleh terlalu gendong. Gunakan hexoplane yang boleh tentu. Okey, kelajuan pemotongan mestilah sesuai, tak terlalu laju. Tadi dia kata 40 per minit. Okey, boleh jadi
cepat dia jadi lebih lama. Okey, semasa memotong, tekanan pada benda kejam adalah sesuai. Okey, maksud tekanan adalah kita bagi. Bila kita bagi tekanan, maksudnya benda kejam mestilah rendah daripada ni. Jangan menjadi cun boleh, tapi jangan tinggi lagi. Kan memang akan lembut. Kadang-kadang aku tengok kan, kamu kelas lain kan, dia di meja, tak di meja, dia potong dia ni. Memang kamu buat, mungkin kamu rasa selesa, tapi kalau kamu potong atas dia ni, relax. Kamu memang buang, tak ada buat tenaga sangat, sebab kita ada berat daripada atas. Kena tinggikan sikit. Kalau kamu rendah, tak apa-apa. Kan kita ada standard kan, anggap tu. Okey, apa yang pertama? Okey, yang kedua IK. Boleh? Okey, sekarang ni kita akan pergi kamu dulu. Okey, untuk kamu punya kefahaman. So, sekarang ni apa ini faham tak? Pertama kita cerita pasal apa fungsi, Pixel. lepas tu bahagian, lepas tu jenis bingkai, mata, lepas tu cara guna. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Okey, sekarang ni saya akan bagi kamu masa 1 minit untuk stretching ataupun cuci muka sebelum kita pergi kepada quiz. Okey, 1 minit dah.
Antara 60 game pada kalau. Okay, pastikan kamu semua ada line. Sir, ada masyarakat dapat sakit perut. Okay, so far ada soalan tak? Ada soalan tak? Soalan yang berkaitan ataupun tidak berkaitan? Ada dua soalan tadi. Yang belum tanya soalan, tanya soalan. Kira apa belum? Okay, David dengan apa belum? Apa tu? Apa tu? Soalan tu? Soalan. Boleh. Sir. Boleh nampak apa yang bagus? Mata. Brand yang ada di dekat pintu tu lah. Dekat ada pintu tu lah. Lenox tu lah. Ya ada. Lenox tu ini. Lenox tu satu. 5 Siapa lah tersembunyi? RM66 sen. RM5. Makin lah. Macam mesin. Sir, Sama. sir. Oh, sir. Tak. Tapi contoh brand Stanley kalau brand Stanley Stanley ni dia dikenali dengan alat. Dikenali dengan alat. Tapi dia nak jual setara. Berbeza dengan satu orang, dia memang kedai komputer. Lepas tu dia jual tool. Mana kepakaran dia? Komputer lah. Dia jual tool tu adalah dia punya bisnes tambahan. Stanley kepakaran dia pada tool. Mata-mata ni memang ada company memang dia kehebatan dia untuk mata saja. Yang tu bagus. Stanley ni dia kamu ingat bila orang sebut Stanley mesti pasal tool kan? Ya. Panah, betul tak? Kalau dekat mata dia kalah. Sama macam Itachi lah. Dia macam tu. Macam Itachi apa abang kamu tengok banyak? Apa? Pastis. Peko. Bagi keren. Lepas tu dia jual grill. Bagus tak dia? Kamu tengok ke dia punya grinder bagus? Keren terus. Kurang. Beza dengan Bosch. Kalah jauh. Sebab dia bukan kepakaran tu, tapi dia jual. Apa jadi? Jadinya kurang. Kurang sikit. Sikit lah. Sir, kalau habis exam nanti kita masih ada kelas besar. Itu cuti tu. Tapi Masih lama. Belajar je. pasti jauh terus bisa. Ya, betul.
Soalan dia sem 1 sampai sem 3 ada lagi tawassul percis. Ya, ada ke sini? Ada satunya. Itu satu je Sir. Sir dia kami sampai sem berapa? Ah, Itu tiga. Sudah. kalau Sampai sem 3. okey. Jilid. Blue tick. Okey. Okey. Tengok ni. Tapi sekejap saya connect dekat sini. Supaya kamu boleh tengok kat depan. Kita akan nilai kamu. Kita akan buat penilaian melalui kartu. Apa nama? Kasih kuat lah. Kamu semua meeting kan? Ya, Okey, kamu tulis kahut. Lepas tu isi nombor page. apa nama game? Kahut. Kamu tulis dekat Google. Kahut. Okey, kita akan buat penilaian berdasarkan apa yang kita dapat. Lepas tu kita akan buat kesimpulan. Not for free. Dah. Buat nama betul-betul. Game pin dia 4, 6, 8, 9, 7, 6.
gap enggak? Jalan gap. Ya. Nah, ini sama betul. Gambar ni, gambar kamu boleh pilih. Gambar boleh pilih. Pastikan lain ada. Siapa yang dapat markah paling tinggi, dia akan sponsor saya lah. Dia akan makan percuma nanti. Nanti kamu pergi makan dulu, lepas tu baru kita sambung. Lepas game ni kita akan rehat. Lepas tu kita akan sambung kelas. Pastikan semua ada. Tengok ni, baru 14 orang. Kalau kita cukup baru start. Cepat. Semula. Apa yang terkeluar masuk semula. Sampai yang terkeluar masuk semula. Ingat empat benda. Ingat 4 benda. Dah? Boleh? Seorang lagi. Apa belum masuk? Apa belum masuk? Yang betul yang bergerak. Pastikan okey. Macam mana cara main? Macam mana cara kita main ni? Macam mana cara kamu jawab takut? Kamu first kamu kena jawab ikut apa yang kita belajar ni. Yang kedua, siapa yang jawab dulu? Maka dia ikut sampai yang paling cepat jawab. Betul memang betul lah. Kalau salah, salah lah. Tapi contohlah kamu semua betul. Siapa yang dulu dekat, dia yang paling tinggi maka dia ikut kepada kecepatan mereka. Sampai yang dapat betul dan betul semua satu orang ni lah. Kamu akan dapat hadiah rumah di tutup ke depan. Kita dah tahu tiba-tiba ada satu pakcik kat rumah. Okey? Boleh saya start? Okey, pastikan semua lain okey ya. Saya tak ada ulang ni. Kalau terkeluar, kita akan lagi. Boleh? Buat betul-betul. Okey, tengok. Buat betul-betul. Jangan tengok kiri kanan. Macam betul-betul. Okey, kamu pilih color apa? Dekat color jawapan. Tapi soalan tengok kat depan ni. Kalau tak nampak pergi sini. Duduk depan. Ada. Ada satu kata welding engineer, kata sambung. Ini sahabat ni bunyikan telefon. Boleh? Next eh? Okay. Boleh? Gini nampak gini? Nampak. Nampak kan? Kalau tak nampak berdiri dulu, berdiri. Tak payah tukar tempat dah duduk dah. Betul kan? Ini jumlah orang yang dah jawab. Ni. Ya. Ini masa untuk menjawab.
Kalau habis masa, terus dia akan stop. Betul tak? Untuk kita buat perangsang mata boleh? Betul ke tak? Bisa, betul ke tak? Ha? Kita akan tengok orang depan ni. Kedek kenapa? Mesti kedek kenapa tak ada soal? Okey, mana laser ni dah jatuh. Saya tunggu. Okey, seterusnya. Dipasang ke lawan. Dia bukan bahasa Cina, ini bahasa Melayu. Ya, tak apa. Siapa betul dia boleh makan apa saja tengah hari. Okey, seterusnya kita akan terus masuk pada soalan TK. Kita akan masuk dulu, lepas tu kita belajar. Untuk soalan hexo kita belajar, lepas tu kita buat soalan. Dan lepas tu yang untuk soalan TK, kamu akan jawab dulu untuk tengok kamu punya kefahaman. Lepas tu baru kita akan belajar untuk soalan TK. Okey? Lepas ni. Cuy. Kamu kalah dengan Wahida Aisyah. Okey. Baru di Kamu kan biasa juga. Apa biasanya memang dia Okey, ini soalan pemahaman. Sudut. Cuba ada hantar. Kalau dah tetik. Betul ke salah? False. Ini soalan kefahaman. Apa bentuk segi? Apa bentuk segi? Ada tak bentuk tiba-tiba bentuk S? Ada letak, ada segitiga, ada separuh bulat dan bulat. Pemahaman kamu apa yang semua orang tahu lah. Untuk kikir adalah 4, 3 kalau ada bulan. Okey, last. Baru kita tengok. Kerak besi dekat ni. Putih-putih ni. Lepas kamu tu, kamu buang, kamu meratakan besi, lepas tu ada kerak dia akan dekatkan mata-mata. Jangan buang dia punya guna boleh besi.
pahing. Sekali lagi. Nah. Tiga. Tiga itu apa satu. Satu siapa? Ini bisa. Dah. Dua bisa. Dua bisa. Okey, tidak kan? Tidak, betul tidak. Soalan yang paling sekarang kita balik di sini. Kita buat reflection dulu. Sementara kita tunggu damage saja, kita buat reflection. Reflection maksudnya apa? Sekali daripada mula-mula kelas, satu kumpulan satu reflection. Kumpulan satu dulu. Apa kamu punya kesimpulan untuk satu, penting tak cara kita faham ni apa semua guna ni, cara nak pasang, cara nak bikin, cara guna, apa yang kita dapat buat berkaitan dengan projek lah. Penting sebab cara kita guna ni dia sebab dia boleh bantu kita mengasah kekuatan Kedua, nanti saya akan buat kesimpulan untuk semua. Yang kedua, grup kedua. Kedua apa? Grup ni, belakang ni. Ni. Ingat sampai belakang. Apa kamu nak bagi? Taufik, bagi kesimpulan. Daripada kamu tak tahu, lepas tu dah tahu. penting sir. Teknik penting sir. Sebab dapat memudahkan kerja dan memaksimalkan tenaga. Okey, dia kata kalau tahu kita boleh jimat tenaga. Ya. Penting juga. Okey, yang ketiga grup ni kesimpulan. Okey. Cuba grup ketiga betul. Coach, tengok. Ni tadi Dia kurang. cara yang betul. Cara yang betul. Grup dua jimat tenaga. Grup tiga. Grup ni lah. Kenapa? Kita dah tahu sikit. So apa yang kita dapat buat kesimpulan? Nina. Kita dah tahu cara guna. Exo dulu lah. Dan apa yang kita boleh buat kesimpulan? Yang main sel potongan emas. Okey, empat. Empat. Hah? Empat. Okey, apa kesannya? Kesan dia dekat diri kamu. Dia dah tahu. Dia kamu dah belajar kan? Tak. Sehat. Mengetahui asas pelajaran. Lebih. Lah. Lebih mahir lah. Empat. Maksudnya kita target. Apa kita target? Final. Final berapa persen? 40 daripada sepanjang 6 bulan ni. Separuh dekat separuh. Angka tu dekat C1. Itu keluar sir. Recommend rate. Ini utang sekali. Double rumah. Dah jawab summary. Jawab summary. Semua orang boleh jawab. Okey? Semua orang boleh jawab. Maksudnya semua orang faham tak? Kelajuan je. Kita tengok kelajuan tadi kan? Okey. Ya, kita view report, full report.
ada report je. Yang betul. Yang ni maksudnya kefahaman kelas lepas kelas kefahaman jadi okay, apa kesimpulan kita boleh buat? Cara yang betul, cara guna untuk jimat tenaga, emas, lebih mahal. Bila kita tahu kita capai tak apa yang kita target. Apa kita target? Mengurangkan COS Mengurangkan kos. buat Kiwan masa. quality. Mana-mana keadaan, mana-mana projek, mana-mana tempat kamu pergi, mungkin kadang-kadang ada melibatkan kos, tapi quality boleh tak kita lagi? Tak ada kan? Ini pasal quality. Quality apa? Bila tahu. Bila dah tahu. Bila dah buat cara betul. Buat dengan cara betul. Dapat tak? Dapat result. Paling penting kualiti lah. Bila dapat kualiti, maka yang baik. Dan jadi apa yang kita punya target? Kita target kamu keluar daripada ni jadi pekerja mahir. Pekerja mahir. Tapi objektif kita ada capai tak? Apa objektif kita dari mula-mula? Kita nak pastikan kamu tahu apa fungsi. Lepas tu bahagian-bahagian, betul? Bahagian, lepas tu jenis, ada dua jenis. Lepas tu cara nak guna. Objektif kita tercapai tak ini? Jadi bila kita dah tahu apa yang kita buat, kita amal lagi kita pergi amali. Boleh? Okey. Ada tak soalan lain? Sebelum kita tutup, ada tak soalan lain? Tadi soalan kajian tadi, tengok dia kata dalam dia ada banyak. 007 tu ada jenis lain. Ha? 007. Okey, tengok. Ini soalan dia lah. Ada banyak. Safe flag. BI meters. Ni brand lah. Lepas tu panjang 300. Lepas tu 24 TBI per 100. 24 in per inch. Setiap 1 inci ada 24 macam 007 satu ni dia tulis 505. Apa maksudnya? Bukan. Nombor depan ni dia bukan ada kaitan dengan mata, bukan berkaitan dengan saiz. Saya dah beritahu kan 300. Betul? 300 dari inci dah beritahu. Mata gigi dah beritahu. Okey, kalau ada lagi nombor pakon untuk bahan kedai. Lepas tu ada lagi nombor 007 505. Nombor apa? Okey. Satu, kalau kita nak tahu, kita kena buka safe flag punya laman web. Lepas tu kita kena search 007 ni sama ada nombor apa? Nombor bahan. Nombor bahan. Contohnya batch 007 ada 1000 unit. Yang dia selkan, dia masak 1000 unit. Lepas tu 008 ada 1000 unit. Dalam apa? Dalam dia punya data komputer. Ataupun dia kata 007 ni untuk kayu putih, ataupun 007 untuk 24 gigi, 008 untuk gigi 18. Okey. Kalau kamu dah jumpa data panjang dah ada, gigi dah ada, so maksud data lain adalah dia akan beritahu apa fungsi warna. Ataupun kadang-kadang 007 dia kata warna putih jenis bahan.
KPM. Kita punya bahan besi kenapa? Besi kenapa? Hah? Besi. Okey, boleh faham? Boleh. Ada soalan lagi? Tak ada? Okey, kalau tak ada kita akan mula kelas. Kita akan lihat 15 minit. Lepas tu kita akan mula kelas juga. Okey? Ada soalan semua okey? Faham? Darren? Okey? Okey. Sir, mula kelas kan mana? Ha? Kelas kan mana? Sini. Oh, okey. Okey. Kan 15 minit lah kan? Okey. Kan 15 minit dulu. Boleh beli air dulu kat sekolah. Ha? Kamu dah main nak try ni lagi kah? Sekali lagi, sir. Bisa 15 minit. Sebab saya tak tahu siapa yang masak. Lo. Tidak. Aku. Repeat. Lo. Ya. Tapi semua tahu jawapan. Memang tak tahu. Kalau jual spin. Ada jual spin yang Sir, bukan Boleh pergi beli air dulu. kejap. Mister. Ya, betul. Saya keluar tadi. Ya. Jual balik lagi. Bet. Ya. Parah. Oh, paham. Hilang ah.